dan syukur alhamdulillah saya telah pun selesai proses penama calon, dan hari ini hari bertuah saya sebab saya cabut ada dua, saya diminta cabut dulu terus saya cabut 01. Saya kata alhamdulillah. Datuk Seri Presiden, saya ingat ini pertama kali saya jadi calon. Saya dah ikut Datuk Seri Presiden ni lebih daripada 15 tahun. Biasa saya menyokong calon, saya ikut calon. Kali ini saya jadi calon. Kejap darah saya tukar putih, kejap darah merah, macam-macam, tak tidur malam pun ada. Dan akhirnya saya menjadi calon Dun Benut. Keluar daripada umum calon hari itu, semasa di Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, saya keluar lewat petang tu, kalau ibu dan ayah saya ada, saya akan call dia dulu. Tapi orang pertama yang saya call adalah Yang Berhormat Datuk Asri Muhammad. Dia tangkat, lepas tu saya teks dia. Tak lama dia jawab. Saya kata, "Sir, terima kasih sokong saya, terima kasih atas khidmat bakti dan jasa di Dun Benut sebelum ini, dan saya mohon bantuan dan sokongan." Dia terus reply, "Don't worry Tuan Wali, go ahead, all the best, saya support you Tuan Wali." Okay. Ini cara saya, cara orang Benut kita menghormati pemimpin sebelum ini, dan dia pun banyak jasa di sini. Dia pun pernah kita angkat sebagai menteri besar, jadi kita menghargai jasa dia. Di Benut ini kita ada Cina, kita ada India, kita ada Jawa, kita ada Bugis, kita ada Banjar, tapi semangat perpaduan kita daripada dulu, kini dan selamanya sentiasa kuat dan juga utuh, tak kira apa keturunan bangsa. Dan saya rakamkan penghargaan terima kasih kepada semua rakan-rakan daripada siang dan malam beberapa hari ini. Yang pertama saya minta ucapkan terima kasih kepada Datuk Warosdi dan Tentera Negeri Pahang. Sekali lagi saya mohon sokongan kepada semua rakan-rakan tentera di depan saya ini. Jangan laju sangat, nanti penat sebab kita marathon ada 14 hari. Dan pastikan hari 11 hari bulan itu kita keluar mengundi, dan bukan undi saya saja, iaitu undi Parti Barisan Nasional 01.